Boleh. 40-an kan masih. 40-an macam Dr. Azimah dah pra-menopause. Bila kita pra-menopause, estrogen kita berkurang. Bila kita pra-menopause, estrogen kita berkurang. Bila kita beranak, Miss V kita longgar. Sekut jagung Sekut jagung tanya umur berapa? Biasanya 40 tahun ke atas sekut jagung. Sekut jagung biasanya umur 40 tahun ke atas. Boleh letak guna jari pun boleh. Kalau you all nak guna alat yang Dr. Azimah bagi pun boleh. Ada alat juga dalam kotak tu, Dr. Azimah letak alat juga. Kalau you all nak guna, biasa letak jari lah, lagi selamat kan. Jari kan seronok kan. Letak je and then you sapu je lah kan. Suruh suami sapu pun tak ada masalah lah. Okay, kat luar nampak Dr. Azimah letak ni. Sapu kat luar kan. Dan masukkan ke dalam. Masuk ke dalam.